Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada hari ini, saya Nur Farah Bashira binti Abdul Fatharuddin bersama rakan sekumpulan iaitu Muhammad Farid Zafri dan juga Puteri Nur Asmida. Pada hari ini, kami akan membentangkan tugasan 2 kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah iaitu Strategi Pengajaran dan Pembelajaran berasaskan aplikasi teknologi terkini. Dokumen standard kurikulum persekolahan yang kami gunakan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam video kami, iaitu kami menggunakan DSKP Bahasa Melayu tahun 4 menjadi panduan utama dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran PDP, khususnya bagi kemahiran menulis. Kemahiran ini menekankan keupayaan murid menulis dengan betul, tersusun dan jelas, termasuk penggunaan ejaan tanda baca serta pembinaan ayat yang gramatis. Melalui PDP yang terancang, murid dapat menyampaikan idea dengan lebih berkesan dan kreatif. Kami dalam aktiviti PDP kami fokuskan kepada kemahiran menulis. Jadi standard kandungan yang kami pilih ialah 3.3 iaitu menghasilkan penulisan. Dan seterusnya standard pembelajaran 3.3.2 iaitu mengedit dan memunikan ayat daripada aspek ejaan, tanda baca dan penggunaan imbuhan. Objektif pengajaran dan pembelajaran. Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat mengedit dan memunikan sekurang-kurangnya 3 ayat yang mengandungi kesalahan ejaan, tanda baca atau penggunaan imbuhan dan teks yang diberikan dengan tepat. Seterusnya, sebagaimana yang telah sedia maklum, kami memilih strategi berpusatkan murid, iaitu ianya merupakan pendekatan yang meletakkan murid sebagai penggerak utama pembelajaran secara aktif dan kolaboratif, manakala guru bertindak sebagai fasilitator untuk membimbing penerokaan ilmu. Melalui kaedah ini, murid membina kemahiran berfikir kritis dan autonomi diri menerusi penyelesaian masalah serta interaksi rakan sebaya sekaligus memenuhi tuntutan pembelajaran abad ke-21. Secara umum, kami juga telah menerapkan konsep 5P dalam sesi PDP yang telah kami jalankan. Iaitu, konsep ini merupakan strategi pengajaran dan pembelajaran yang disepadukan dalam kurikulum pendidikan di Malaysia untuk memastikan perkembangan murid berlaku secara menyeluruh. Konsep ini menggabungkan 5 elemen utama iaitu penggabung jalinan, penyerapan, pengayaan, pemulihan dan penilaian. Dalam sesi PDP ini, antara aspek penggabung jalinan yang telah kami pilih ialah itu proses menyatukan pelbagai kemahiran dalam satu sesi pengajaran. Sebagai contoh, kami telah menggabungkan kemahiran mendengar dan juga kemahiran menulis dalam sesi PDP tersebut, di mana pelajar-pelajar mendengar setiap arahan yang disampaikan oleh guru-guru dan kemudian mereka menulis jawapan sebagaimana yang dikehendaki oleh guru tersebut. Seterusnya ialah penyerapan, iaitu proses memasukkan unsur-unsur ilmu daripada mata pelajaran lain atau nilai murni ke dalam pengajaran bahasa Melayu. Sebagai contoh, dalam sesi PDP tersebut, kami telah menekankan aspek kerjasama antara kumpulan supaya mereka dapat menerapkan nilai murni dalam sesi PDP tersebut. Seterusnya ialah pengayaan. Aktiviti tambahan yang diberikan kepada murid yang telah mencapai objektif pembelajaran lebih awal daripada rangkaian lain. Aktiviti pengayaan ini telah dijalankan oleh guru-guru kepada pelajar-pelajar yang lebih mudah faham, lebih cepat faham berbanding pelajar-pelajar yang kurang sedikit. Aktiviti ini dijalankan bagi memenuhi aspek-aspek keseimbangan antara pelajar-pelajar dalam setiap kelas. Sebagaimana kita tahu, setiap pelajar dalam kelas tersebut mempunyai tahap kemampuan yang berbeza untuk memahami penyampaian guru. Seterusnya ialah pemulihan. Pemulihan itu aktiviti yang dirancang khusus untuk membantu murid yang belum menguasai kemahiran atau objektif yang diajar. Sebagai contoh, guru-guru memberikan latih tubi, membekalkan latihan-latihan dan juga soalan-soalan kepada para pelajar yang belum menguasai kemahiran yang hendak disampaikan oleh guru tersebut dalam sesi PDP dengan tujuan supaya mereka lebih faham dan lebih jelas dengan apa yang hendak disampaikan oleh guru-guru. Dan akhir sekali ialah penilaian, iaitu proses perterusan untuk mengukur sejauh mana murid memahami apa yang disampaikan oleh guru. Jadi, untuk itu, inilah
strategi dan juga pengaplikasian 5P yang telah kami terapkan dalam sesi PDP strategi perpusatkan murid. Teknologi kecerdasan buatan yang digunakan oleh kami dalam penghasilan aktiviti PDP antaranya ialah Gemini, iaitu memaksimumkan kreativiti kandungan untuk menjana idea yang bernas dan kreatif. Gemini ni kami gunakan untuk menghasilkan atau menjana gambar untuk diletakkan dalam permainan. Teknologi kecerdasan yang kedua yang kami gunakan ialah Canva, iaitu transformasi pembelajaran digital, iaitu untuk menghasilkan reka bentuk grafik yang menarik dan menghasilkan permainan digital yang menyeronokkan. Dan teknologi kecerdasan buatan yang kami gunakan seterusnya ialah Grok dan Meta AI, iaitu inovasi penceritaan visual. Kami menggunakan Grok dan Meta AI ini untuk menghasilkan video yang dinamik daripada teks atau image, dan juga kami gunakan Grok dan Meta AI untuk menggerakkan image yang kami hasilkan di Gemini tersebut. Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam murid-murid. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan duduk. Okey, baiklah. Murid-murid semua, apa khabar semua? Khabar baik. Khabar baik, alhamdulillah. Dah makan ke? Dah. Okey, patut dah nampak. Bersemangat hari ni. Okey, jadi untuk sesi pengajaran dan pembelajaran hari ini, cikgu akan teruskan dengan sesi pengujian latihan topik. Okey, kalau kita ingat balik semula, minggu lepas kita dah belajar tentang apa? Tanda baca lagi. Imbuhan dan ejaan. Jadi untuk minggu ni cikgu akan teruskan dengan slide seterusnya. Okey, boleh? Okey, untuk itu cikgu akan paparkan dulu video montaj, kamu tengok dan kamu kena pasti apa yang cikgu nak sampaikan pada hari ini. Okey, itu sahaja videonya. Okey, untuk itu apa yang kamu rasa kamu faham berkaitan dengan video tayang montaj sebentar tadi? Siapa boleh bantu cikgu? Penggunaan singkatan cikgu. Penggunaan singkatan lagi. Ada jawapan lain? Ada ejaan salah dalam. Ya, betul. Okey, kalau kita faham dan kalau kita biasa tengok dekat media sosial sekarang ni, terlalu banyak kesalahan ejaan, kesalahan imbuhan, kesalahan tanda baca dan sebagainya. Jadi untuk aktiviti hari ini, cikgu akan bawakan kamu kepada satu misi yang sangat besar. Misi yang sangat besar. Wow. Jadi apa tu? Nanti kita teruskan dengan sesi seterusnya. Okey, baiklah. Bila bahasa semua, kamu dah bersedia dengan aktiviti kita pada hari ini? Okey, pada hari ini kita akan carakan misi yang besar, iaitu misi pemburu digital. Di mana aktiviti ini mudah sahaja. Cikgu akan bahagikan kamu kepada 3 kumpulan. Okey, dalam satu kumpulan kamu buat secara berpasangan. Okey, secara berpasangan. Sama itu. Okey, lepas tu cikgu akan serahkan kamu kertas. Okay, kemudian kamu perlu menjawab soalan-soalan tersebut yang cikgu paparkan sebentar sahaja lagi. Kamu kena pasti apakah kesalahan dan apakah pembetulan pada pentas tersebut, dan kamu perlu berlari anak-anak ke hadapan untuk serahkan, wujudkan jawapan kepada cikgu. Boleh! Faham tak? Faham! Okay, untuk itu cikgu baikkan dulu. Okay. Okey, dah bersedia semua? Sedia! Okey, kita mulakan dengan permainan dan soalan pertama. Tengok. Permainan ni cikgu carikan dalam masa 2 minit sahaja.
menjawab soalan tersebut. Jadi dah bersedia ke kita tengok jawapan dia? Dah sedia. Okey, kita teruskan dengan jawapan dia. Jawapannya ialah ini. Masa cikgu semak dulu. Betul. Yeah. Betul. Ni salah. Aduh, alamak Tak. cikgu. Tak apa, cikgu akan berikan penerangan. Okey. Tengok. Kesalahan yang pertama ialah perkataan sangat. Okey, kalau kita tengok kat sini, kesalahan apa? Kesalahan ejaan. Lagi? Kesalahan ada penggunaan tanda dua, nombor dua, angka dua tu. Okey. Jadi jawapan sepatutnya ialah eja penuh, iaitu SANGAT. Sangat. Okey. Okey, kesalahan yang kedua ialah sangat tu, kita dah tahu kan sangat tu merupakan kata penguat. Jadi bila sebut je kata penguat, tidak perlu ada penggandaan sangat-sangat. Okey, sepatutnya perlu dieja satu sahaja, itu sangat. Boleh semua? Boleh. Okey, kita teruskan dengan kesalahan yang kedua, soalan yang kedua ini. Okey, tolong aku buat kerja sekolah. Okey, kesalahan apa yang ada kat situ? Perkataan tolong. Okey, aku buat Ya, buat kerja sekolah. sekolah yang satu lagi. Ya, betul. Itu. Dah Sebab apa? Sebab tolong tu sepatutnya perlu dieja macam mana? Perlu dieja secara penuh supaya ayatnya lebih gramatis. Aku tak ada dalam struktur tata bahasa Melayu. Jadi kita perlu menggunakan perkataan saya bagi menggantikan supaya ayat tersebut menjadi lebih gramatis. Kemudian buat, kita ada tambahan imbuhan mem. Sebab apa? Sebab buat merupakan kata kerja transitif. Yang mana kata kerja transitif ini perlu diawali dengan imbuhan mem. Dan seterusnya kerja sekolah perlu dieja penuh. Okey? Okey. Okey, baiklah. Kita akan teruskan dengan soalan yang kedua. Soalan seterusnya. Dalam masa 2 minit, sila jawab. Betul juga. Okey, nampaknya semua dah faham berkaitan dengan apa yang kita belajar pada hari ini. Tapi cikgu nak terangkan juga apa kesalahan-kesalahan yang ada di hadapan ini. Okey, contoh yang pertama ialah perkataan kemas kini. Pada asalnya kemas kini tersebut dieja secara rapat. Tapi sebenarnya ayat yang betulnya perlu dieja secara terpisah. Sebab apa? Sebab kemas kini tersebut merupakan ayat majmuk. Ayat majmuk yang tidak mantap. Kalau sebut sahaja ayat majmuk tidak mantap, maka ejaannya perlu terpisah. Okey. Okey, kesalahan seterusnya apa? Selain tetapi, apa lagi kesalahan dia? Ibu apa? Sebab apa? Ibu apa tu perkataan apa? Majmuk. Kata majmuk. Kata majmuk tidak mantap. Jadi ejaannya perlu Jarak. Terpisah. Okey, seterusnya perkataan kata poin sama perlu ada imbuhan. Sebab itu merupakan kata kerja transitif. Okey. Seterusnya ialah tanda tangan. Juga sama merupakan kata majmuk. Okey. Jadi saya rasa itu sahaja untuk soalan seterusnya. Okey. Silakan. Asyik cikgu. Okay, baiklah kelas. Jadi memandangkan soalan yang kedua tadi, kamu semua betul dan faham. Jadi kita pergi kepada paling best seterusnya. Baik, seterusnya lebih bersabar. Jadi sebab itulah kamu semua perlu lebih cara, lebih teliti dan lebih faham. Dan lepas
pasti secara betul-betul apa kesalahan. Okey? Dah bersedia untuk teruskan? Bersedia. Dalam masa 2 minit jawab soalan ini. Tapi untuk soalan ini cikgu nak minta seorang sahaja wakil harapan untuk tekan butang. Okey, baiklah. Memandangkan masa pun dah tamat, jadi siapa boleh bantu cikgu untuk berikan jawapannya? Saya cikgu Suri. Okey, Suri akan tekan butang jawapan dan kita akan lihat jawapan mana yang betul. Saya cuba ya cikgu. Okey. Tidak, jawapan salah sistem. Jangan macam tu. Jangan macam tu. Kita kan belajar. Proses belajar tu ada kesalahannya. Jadi kita tengok apa jawapan yang betul. Okey, jawapan yang betul ialah Saya sudah sepenuhnya diperbaiki dan stabil. Kenapa jawapan anda salah ni cikgu? Tidak, jawapan salah sistem. kenapa jawapan yang atas tu salah. Kenapa? Cuba kita sama-sama kita kenal pasti. Apa yang membezakan? Atas kita Sedap beza daripada dengan padi. Ya, betul. Sebab apa? Sebab apa? Sebab kalau penggunaan daripada kita gunakan merujuk kepada orang. Okey, tetapi kalau menggunakan jam, kita perlu menggunakan daripada. Okey. Kesalahan yang kedua yang kamu suka tak nampak, tonton. Okey, tonton dan juga tengok. Kesalahan tengok. Kita perlu betulkan kepada tonton. Sebab apa? Sebab tonton itu ayatnya menjadikan lebih dramatis. Okey? Okey, kita pergi kepada soalan Tidak, jawapan salah. Saya sudah sepenuhnya diperbaiki dan Okey, Tahna Zuri, waalaikumsalam. Saya bangga dengan kamu. Okey, guys. Kita akan teruskan dengan soalan seterusnya. Okey, soalan itu. Masa 2 minit, sila jawab. Tengok betul-betul. Teliti. Ayat ibadah mesti terbesar bermalam. Saya kena minta seorang belajar di yang okey, semua dah siap? Okey, semua dah siap. Okey, Farid silakan. Okey, Farid akan jawapannya. Apakah jawapan dari Saya ni kan. betul Farid? saya sudah sepenuhnya diperbaiki dan Okey, tahniah Farid. Okey, silakan duduk. Okey. Nak kat sini tu dia. tidak. Okey. Kalau kita tengok jawapan yang Farid akan beri, jawapan yang awak betul. Okey, apa kesalahan jawapan di atas tersebut? Bila? Bila. Kenapa bila tu salah? Bila tu digunakan untuk ayat tanya. Okey, ada lagi tak kesalahan lain? Kesalahan lain selain bila? Usaha. Usaha. Kena dapat ibu hampa. Ya, betul. Kita dapat ibu hyper. Sebab apa?
sebab usaha merupakan kata kerja transitif. Okey, kemudian kesalahan apa lagi? Jadi. Jadi pun salah. Okey. Dan Liza. Riza tu salah. sebab apa Zuri? Sebab itu penggunaan bahasa Inggeris. Betul. Jadi kita perlu tukarkan kepada bahasa Melayu supaya ayat ini lebih dramatis. Okey, nampaknya semua dah faham. Okey. Tidak, jawapan salah. Saya sudah sepenuhnya diperbaiki dan stabil. Okey, ini soalan terakhir. Saya jawab, tapi masanya hanya 1 minit sahaja bermula dari sekarang. 1 minit sahaja. Bincang secara berpasangan. Berpasangan. Tengok tak? Berpasangan. Tengok betul-betul. Masuk ke rekaman. Terus lepas tu cikgu datang ke depan. Ini saya pula. Hebat. Cik sila ke hebat. Apa kata hebat? Jawapannya ialah Saya sudah sepenuhnya nampaknya semua duduk. Ikut yang apa bersemangat. Okey, jadi kalau kita tengok soalan tadi, apa kesalahan dalam ayat ini? Ada baca tu. Anda baca kat sini saja tanda koma, sepatutnya perlu ada. Kenapa? Sebab Kata suruh. ada lagi satu perkataan Cuba. sepatutnya perlu ada imbuhan sebab apa? Sebab kata kerja Transitif. Okey, Rita. Okey, Sadi. Cikgu akan teruskan dengan tidak, jawab. Saya sudah sepenuhnya diperbaiki dan stabil. berjaya. Sistem sudah terbiasa. Baik. Jadi itu sahajalah misi besar yang kita lakukan hari ini. Nampaknya kamu semua wirausaha cukup hebat. Cukup Jadi saya harap kamu faham objektif pembelajaran kita hari ini untuk nak fahamkan berkaitan dengan tanda baca lagi. Jadi seronok tak pembelajaran? Sebab apa seronok? Sebab kita menggunakan teknologi AI untuk nak fahamkan penyampaian pada hari ini. Jadi cikgu rasa itu sahaja pada hari ini. Dan jangan lupa untuk selesaikan lembaran kerja yang bakal cikgu bagi sebentar sahaja lagi. Dalam muka surat muka surat 10. Okey, muka surat 10. Kamu perlu kena pasti kesalahan yang terdapat dalam soalan tersebut dan serahkan kerja tersebut pada cikgu pada kelas seterusnya. Boleh? Boleh, cikgu. Alhamdulillah. Okay, jadi cikgu rasa itu sahaja untuk kelas hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Okey, sama-sama murid-murid. Kesimpulannya, integrasi strategi berpusatkan murid melalui pengaplikasian teknologi AI seperti Gemini, Canva, Grok dan Meta AI bagi memenuhi SK standard kandungan 3.3 dan standard pembelajaran 3.3.2 di SKP tahun 4 terbukti berupaya mentransformasikan proses editan dan pemurnian ayat daripada tugasan pasif kepada pengalaman pembelajaran digital yang dinamik. Melalui konsep 5P yang syumul, penggunaan AI bukan sahaja memudahkan murid mengesan serta memurnikan kesalahan ejaan, tanda baca dan imbuhan secara tepat, malah ia memperkukuh kemahiran kognitif serta motivasi mereka dalam menguasai aspek kebahasaan. Jelaslah bahawa sinergi antara pedagogi berstruktur dan inovasi teknologi terkini ini berjaya menghasilkan murid yang bukan sahaja
kompeten dalam mencapai objektif penulisan, tetapi juga tangkas dalam literasi digital selaras dengan aspirasi pembelajaran abad ke-21 PAK 21.